Waalaikumsalam warahmatullahi, iaitu ayat wa iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Bila kamu berbelanja, janganlah sampai melampau, janganlah sampai kedekut, terlalu kurang. Wa kana baina zalika qawama, ambillah yang berada di tengah-tengah. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah perkara yang berada pada pertengahan. Saya tak pasti saya cerita ke tidak sebelum ini, kisah seorang hamba Allah yang mengikuti salah satu daripada kuliah saya. Soalan daripada beliau, dia kata, "Ustaz, nak tanya soalan, boleh ke tidak saya membeli kain telekung yang berharga RM1,500. Dah beli belum? Dah beli dah pun dan dah pakai dah. Okey. Untuk solat hari raya. Nak solat hari raya sahaja, harga kain telekung RM1,500. So dia tanya saya, apa hukum dia? Ni cerita dalam ibadat lah ni. Baik, saya pun sajalah tanya kembali soalan yang sama kepada beliau. Rasa-rasalah, kerana yang tanya ni Puan Sri, sebab tu 1,500 nya. Rasa-rasa Puan Sri lah, boleh ke tak boleh? Tak boleh lah kau ustaz kan? Saya tanya dia, kenapa? Dia kata sebab membazir. Membazirkan amalan setan. Oh, dia kata pandai pula kau. Baik, saya kata ya, tetapi membazir itu tidaklah diukur yang pertama pada nilai dia, juga pada jumlahnya pada beberapa situasi. Tetapi membazir itu dilihat bagaimana kita menggunakannya. Kat situ baru kita boleh nilai membazir ataupun tidak. Okey. Contoh, kita katakan seorang yang mempunyai air yang hanya untuk diminum. Pada waktu tersebut dia memilih di antara nak berwuduk ataupun nak minum. Nak wuduk ke nak minum? Minum. Kerana ada lagi jalan keluar rukhsah, iaitu untuk bertayamum. Tapi kalau dia pilih untuk berwuduk, menunjukkan dia adalah orang yang jahil. Dalam isu ini saya kata macam ni, kita tak boleh katakan lagi membazir. Saya katakan kalau sekiranya orang yang beli telekung dengan harga RM1,500 itu, dia orang yang kaya, dalam akaun dia ada juta-juta. Sekadar RM1,500 apalah sangat, tak berbekas pun duit dia. Baik, ada orang kata lagi, bukankah lebih baik kalau RM1,500 itu dia sedekahkan? Siapa kata dia beli telekung harga mahal, dia tak sedekah dekat orang? Kita mana tahu, so tak payahlah duk sangka buruk dekat dia. Baik, tapi saya kata boleh jadi haram. Bila boleh jadi haram? Macam kita hak kerja gaji RM1,500, pi gatai, pi beli telekung harga RM1,500, bayar ansuran 15 bulan. Yang ni memang confirm haram, pasal memudaratkan diri. Saya kata dilihat pada suasana ketika dan keadaan situasi yang berlaku pada waktu tersebut.